Assalamualaikum semua. Apa khabar Malaysia? Apa khabar Apa Channel? Apa khabar subscribers Apa Channel? Baik, malam ni macam biasa. Malam ni korang jumpa Apa lagi, tapi malam ni kita bukan dengan Ba, tapi malam ni dengan satu tetamu. Satu tetamu lah ya. Seorang kawan Apa, itu penulis lirik macam biasa. Kalau korang ingat lagi tak, ya, di hari tu Apa ada panggil salah seorang penulis lirik tentang ilmu sihir. Dia ni salah seorang perawat lah, lebih kurang. Tapi sebelum tu Apa nak jugalah cakap kat sini, terima kasih kepada yang dah komen hari tu pasal cerita Ba, cerita macam-macam cerita lah yang korang komen semua. Apa baca, terima kasih korang. Ada juga yang kata Apa buat channel cerita hantu. La ilaha illallah. Sebenarnya dalam Apa channel ni sebenarnya dia menceritakan tentang diri Apa. Tapi kalau hari-hari cerita aku je mesti orang boring. Jadi Apa tengok masa terkini sekarang ni, orang suka tengok cerita-cerita misteri, orang suka tengok cerita-cerita macam itu. Jadi Apa kata kalau Apa follow jugalah, tak salah kan. Jadi jangan cakap banyak, kita jangan buang masa. Apa nak menjemput salah seorang kawan Apa, penulis lirik dalam lagu Khalifah dengan ada batuk tu kata dia. Jadi jom sama-sama kita Mi Rawo. Ni dia. Assalamualaikum kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, saudara yang mungkin mengenali saya ataupun tidak mengenali saya ni. Tapi ramai yang dah kenal lu sekarang. Ramai. Dah lama dah kenal gua ramai. Yalah, okey, baik. Kalau dia tak kenal daripada segi muka, mungkin dia kenal daripada segi nama. Nama pena tu Mi Rawo. Yalah. Macam lagu Ni Hauma, Cikgu Ayu, apa lagi, Cinta dan Sayang, Cintaku apa lagi, Cintaku Dewi Kamala, Kisah Abang Senja. Ni Wali Cinta. Itu dia. Inilah kawan-kawan, kalau nak kenal penulis dia dalam Khalifah, inilah orang dia, Mi Rawo. Okey. Baik. Apa khabar lu, okey? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Dah berapa lama kita tak bersuara ni? Lama dah ni. Selepas rasanya kita rekod hari itu rasanya di pertengahan Syawal, tak silap. Dalam tengah-tengah raya, betul. Tengah raya. Masih lagi ada bunyi mercon, bunyi motor bising lagu, bising. Tapi yang bestnya apa tau, bunyi kat luar tapi dia tak sangkat kat mic ni. Tu yang aku rasa macam pelik juga cerita dia. Cuma yang kali ni rasa best sikit kan. Apa nak tahu? Kita berkerusi sebab makhluk dia menyiapkan kerusi kat kita. Itulah tu. Hari tu kena kod makhluk kan. Dia baginya kita. Korang tahu tak makhluk dia baginya Apa ni duduk atas lantai ya. Dia kata dah korang hari ni atas lantai je. Jadi aku ni kena lah ikut cakap kru. Walaupun itu staff, kita kena ikut cakap dia orang sebab dia orang yang buat benda ni. Kalau bukan dia orang jahanam. Tapi kita kena ucapkan terima kasih kepada makhluk juga. Betul. Apa pun kita kena ucap banyak terima kasih kepada makhluk. Atas setup yang terbaik kan. Betul. Memang best lah. Didatangi lampu, kerusi, drum belakang. Ini nampak ni Apa Cinil. Apa Cinil. Okay guys, jangan buang masa. Nanti Apa tahu korang mesti akan tulis nak cerita Ba sabar dulu. Ba akan ada, kita akan sambung dengan cerita orang minyak. Tapi ni malam ni bukan saja pasal pasal pengertian sihir betul. Sambungan tapi malam ni katanya dia nak bagi tips lah macam mana nak mengelak ataupun apa cara kita nak buat kalau kita terkena macam tu lah kan. Lebih kurang lah. Yes. Jadi jangan cakap banyak lah ya. Baik. Jadi jom kita dengan Mi Rawo dalam cerita apa? Cara-cara mengatasi sihir. Cara-cara mengatasi sihir. Silakan. Okey, baik. Pertamanya ribuan terima kasih kepada Apa kerana sudi menjemput aku pada malam ni. Ya, betul. Serius tadi. Kamera dulu sini. Dia ke kan. Jadinya sambung kisah yang dahulu. Biasanya kalau ada part 1 maka adanya part 2. Bila ada part 2 mesti akan ada part 3. Itu kena tunggulah tengok macam mana kan. Okey, jom. Okey, pada part 2 ni kita lebih kepada nak menyambungkan kesinambungan cerita yang pernah saya sampaikan kepada anda semua masa tu. Tapi terlebih dahulu terima kasih juga pada komen-komen terbaik yang pada kisah part yang pertama tu. Saya ucapkan terima kasih kepada komen-komen yang membina dan ada juga komen-komen yang kalau komen-komen yang negatif tu kita abaikan je. Sebab kita manusia biasa. Macam mana pun kita takkan jumpa yang orang kata apa, yang 100% sempurna tak ada. Ya betul. Tapi kalau tak ada sebab yang komen yang itu pun kita tak tahu
kita ni dekat mana kan. Jadi kita kena terima kasih dekat orang. Betul, terima kasih kepada yang anda yang mengomenkan tu. Maksudnya saya terima dengan sebersih-bersih hati. Kan, dengan setenang-tenang hati, sebabnya tidak ada yang sempurna kita ni. Betul. Kan, kita kan macam pernah saya ceritakan pasal jari. Dalam jari tak ada yang sama ya. Betul, tak ada yang sama. Ada rendah, ada tinggi sikit, tinggi betul. Ada rendah sikit. Tapi oleh kerana kita sombong tadi tu, dia akan turun dan turun. Itu bacaan dia. Okey, daripada mula. Okey, baik. Dia rendah. Tinggi. Tinggi sikit sebab kita mungkin baru nak naik, dia tinggi sikit. Lepas tu dah berjaya, tinggi betul. Tapi oleh kerana kau sombong tadi, sombong muka di atas kebun, makanya akan turun dan turun. Sampai blab. Ya, betul. Sampai dah tutup lah tangan tu gitu. Jadi tadi bukan kisah tangan kita nak cerita kan. Okey, baik. Apa yang saya nak ceritakan hari ini adalah tentang sihir yang pernah saya ceritakan masa yang part yang hari itu, yang part pengenalan yang berkenaan dengan sihir itu. Ada beberapa sihir, iaitu sihir bertempat, sihir yang dihantar, sihir yang dituju, sihir laluan. 4 tadi tu. Okey. Saya nak sambung sikit lagi tentang sihir tersebut, yang mana apakah terjadi sekiranya berlaku pada sihir-sihir yang tersebut. Okey, contohnya sihir yang bertempat. Okey, baik. Sihir yang bertempat ni yang pernah saya cerita dahulu, bahawa sihir ini dihantarkan oleh seseorang di tempat itu atas tujuan untuk menyihir orang tersebut. Tujuan tak baik lah, dah tentu tak baik kan. Kan? Jadinya apa cara kita nak mengelak ataupun apa cara kita nak membongkar sihir yang bertempat? Kan? Boleh bongkar? Bongkar boleh, insyaAllah. Aku bila dengar cepat macam ni, aku seram sial. Okey lah, jom. Relax dulu. Itu birak mengetuk. Okey. Keluar bahasa Rawa. Area. Okey, sebelum tu saya nak kenalkan dulu apakah tim saya dulu. Tim. Okey. Tim saya namanya ni, kalau lihat ni, Tengku Jo. Nak tanya juga tu. Kenapa Tengku Jo? Okey, Tengku Jo ni di antaranya yang pasal Tengku Jo hujan punya juga. Tengku Jo, hujan. Musim Tengku Jo. Tapi bukan itu maksudnya. Tengku Jo ni adalah singkatan nama Tengku Bertujuh. Tengku Bertujuh. Tapi yang bestnya apa tahu? Dia ada keris macam Khalifah bro. Ya. Kan? Adakah ini adik-beradik Khalifah ni? Saudara mara dia. Sepupu sepapat, pusing. Okey, baik. Kalau dilihat pada baju ini tersebut, keris ini satunya letak di sini, belah kiri sikit, satu lagi bawah ke kanan sikit. Tapi sebenarnya ini adalah simbolik baju yang saya tempah memang khas untuk tim saya, Tengku Jo ini. Okay, pertamanya bermaksud Tengku Bertujuh. Kalau ikut susu Galuh, keturunan saya ni keturunan Rawu, yang mana kami ni banyaknya keturunan raja-raja lah dulu-dulu lah kan. Tapi tak mana pun rajanya pun kan. Ini dulu-dulu lah. Dulu-dulu ceritanya. Jadinya banyaklah tengku-tengku, turunan tengku-tengku. Jadi itu yang sebutkan Tengku Jo ni. Yang saya buat baju ni adalah Tengku Bertujuh ni yang boleh membuat rawatan. Jadi lu ni kira daripada kategori tengku jugalah. Betul, tengku. Itu yang di Tengku Jo tu. Okey, ada 7 orang tengku lah ni. Tengku ada 7 orang. Okey. Baik, kalau pada segi baju ni kita lihat daripada ni yang keris yang pertama belah kiri sikit, yang ni belah kanan sikit. Tapi sebenarnya kalau kita tutupkan tangan ini, dia akan jadi sebilah keris daripada atas ke bawah. Cuba lihat betul. Dia jadi keris tu berlintang. Ya betul. Sebatang keris yang bersambung. Ya betul. Betul. Macam tu. Okey. Faham. Cantik. Inilah simbolik dia. Jadi sekadar baju je pun, cumanya ada susun Galuh ataupun susun cara keris tu letak. Lepas ni Khalifah buat macam tu juga. Khalifah kan, satu kat sini sikit, boleh pegang sekali. Steady kan. Okey, jadinya tadi teruskan. Okey, pasal keris. Okey, baik. Sebenarnya kalau nak tahu pasal keris ini sedikit lah sebagai ilmu saja. Saya tak pasti di luar sana mungkin ada pakar-pakar keris ataupun untuk guru-guru keris yang memahami tentang apa itu keris dan apa cara-cara untuk kita pegang keris macam mana, nak jaga macam mana. Tapi itu di luar pengetahuan saya lah. Cuma apa yang saya belajar, keris ini tidak boleh disilangkan. Maksudnya macam mana? Sebagai contoh lah, kalau kita letakkan gambar keris tu, jangan disilangkan begitu. Rapid sikit. Tapi kalau kata keris dan sarung, itu tak apa. Okey, keris dan sarung tak apa. Tapi jangan keris tu bersilang begini. Maknanya keris dan keris bersilang. Keris dengan keris bersilang. Dia akan menyebabkan kehancuran. Itulah pandai besi sebenarnya. Dia ada beritahu tu, keris ni tidak boleh silangkan. Maksudnya sebatang keris disilangkan macam tu. Ya, betul. Tak boleh. Lambang keris disilangkan tak boleh. Okey. Dan ada dah terwujud penggambang tersebut yang mana diletakkan di satu-satu, fikir sendiri. Boleh cek tu nanti.
Oh ada Ada, tapi tak boleh saya ceritakan di sini. Takut nanti sekarang kita kena ni pula kan. Jangan disentuh rumah orang. Jadi kita mute. Wait. Tut kan. Itu biarkan dia. Tapi anda boleh tengoklah apakah lambang keris yang bersilang tu jadi apa sekarang. Itu cerita dia. Itu pasal keris. Okey, baik. Saya nak cerita tadi pasal sihir tadi. Yang mana yang pertama, sihir yang bertempat. Sekiranya diletakkan sesuatu barang, apa cara kita nak buat? Okey. Antaranya pertama kena cari orang yang betul-betul tahu berkenaan dengan sihir. Adakah sihir itu yang macam mana? Sihir itu diletakkan untuk apa tujuannya itu? Kadang-kadang sihir itu diletakkan memang nak menjahanamkan lah. Biasa dia akan letakkan di kedai-kedai. Ini yang sihir bertempat lah. Okey, cara dia adalah pertamanya, untuk kita nak meletakkan ataupun kita nak menarikkan aura sihir yang negatif itu, cara dia bukanlah susah sangat pun. Bukan susah sangat pun. Itu pada kami yang tak tahu apa ni. Tapi boleh dipraktikkan. Okey, baik. Ini adalah satu ilmu yang satu yang saya belajar dan juga kita kongsikan kepada anda di sana, di luar sana. Yang mana cara untuk kita nak tahu ataupun nak detect di manakah letaknya barang-barang sihir tersebut. Okey. Pertama, sediakan satu biasa yang saya buat, satu botol air sudah. Tak kira air kowe ke, boleh cakap apa? Boleh kot. Boleh kan? je. Air tapisan lah, tak kisahlah. Sebotol lah, macam sebotol air mineral tu boleh. Mineral yang beli pun boleh, ataupun kita letakkan air paip sendiri pun boleh. Tapi dia yang cantiknya air mineral lah. Air mineral ni memang air semula jadi yang ada mineral dia. Lu kena terangkan air mineral tu daripada bukit ke? Yang senang macam ni kan, biasa kalau kita beli kat kedai ada tutup putih dan tutup biru. Okey? Ada yang hijau. Jadi ambil yang tutup biru ataupun tutup hijau. Yang putih tu kenapa? Yang putih tu air minuman biasa, air yang di-recycle, air yang diproses tapis. So bukan mineral original lah. Betul. Jadi kita ambilkan yang tutup biru atau tutup hijau. Okey, pertama buka tutupnya. Okey, contohlah kita ambil tutup biru. Buka tutupnya, hanya bacaan pertama iaitu selawat kita, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sekali saja. Ada setengah pendapat kata baca 3 kali, 5 kali, 7 kali kan. Itu pendapat masing-masing. Sebenarnya kalau bagi saya tak perlu banyak-banyak pun. Sebabnya hanya selawat tu sekali saja, kalau Allah izinkan sudah. Tapi kalau lagi banyak lagi bagus. Lagi bagus, tak ada masalah, mendapat pahala kan. Ya, betul. Tapi cara saya cukup sekali, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, buka tutup tadi dan hembus sekali nafas. Habis nafas tu contohnya. Sekali habis. Okey. Kemudian bacakan surah Al-Kausar, iaitu inna a'tainakal kausar sampai habis kan. Sekali, hembus lagi, ditutup lagi lah macam ni betulnya, tutup. Mesti nak kena buka lah, betul kan? Buka lah. Hembus sekali lagi. Dan yang terakhir surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai habis. Tiup juga sekali. Bila dah tiup tu nanti, pertamanya bawakan botol tadi, kita lah mempunyai, kalau owner kedai, kalau kita di sini kita sendiri, bawa ke depan kedai kita. Maknanya contohnya kedai kita di depan sana, kita bawa ke depan lah, faham tak saya? Maksudnya kita membawakan ke depan, pandang kedai kita dari depan lah. Pandang dahulu, pandang daripada 360 lah, maksudnya pada kiri ke kanan sekali. Lepas tu pada kiri pula ke kanan. Okey, cukup. Dan bila dah kiri dah kanan, kemudian letak kita punya pandangan di tengah-tengah kedai tersebut. Okey. Lepas tu jalanlah ke kedai, jalan sampai ke kedai, jirus sekali depan. Lepas tu jirus kiri, jirus kanan. Okey. Dah macam fu kiri, fu kanan lah. Okey. Sebabnya hanya ada 2 selekor, iaitu selekor kiri dan selekor kanan. Ya. Hanya ada 2 saja, iaitu depan dan belakang. Betul. Itu cerita dia. Okey, jadi itulah kaedah dia. Jadi lepas kita jirus tu nanti, dah habis satu botol kiri dan kanan, habiskan satu botol tu. Tunggu dalam beberapa minit, contohnya dalam biasalah dalam 15 minit dah, kalau kata betul ada kesan sihir, pasti akan nampak sesuatu. Contohnya macam ada satu kepulauan asap ke di kiri atau kanan tu nanti. Akan nampak. Dia macam Allah Allah. Tapi ini pengalaman lah. Memang akan nampak macam asap begitu. Kita je yang nampak tu. Yang owner. Asap, ya, owner saja nampak. Okey, di masa tu nanti, bila nampak asap tu nanti, itu tanda antaranya sihir yang dah letakkan di tempat tersebut. Cuma kita tak dapat detect lagi mana tempatnya, mana benda tu letakkan, barang-barang tu. Okey, dah habis yang itu pula, baru kita gunakan yang ini pula. Iaitu
terus saja tempat yang kita pandang asap tadi tu, mungkin dia satu tempat je. Dia akan keluar asap ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Sekejap, cuk. Okay. Asap tu mungkin asap tebal ke? Asap halus-halus ke? Asap macam mana? Dia nak Asap sepoi-sepoi ke? macam vape tu, macam vape. Asap sepoi-sepoi ke? Buf. Oh tak, dia macam gitu. Macam kalau jalan panas, tiba hujan, ada asap. Betul. Asap Macam tu. sepoi-sepoi lah orang kata. Kesan lepas kita jirus tadi, dia akan keluar kat situ. Dia akan keluar kat situ. Itu antara tandanya sihir yang bertempat. Okey? Sihir yang bertempat. Kenapa? Sengit ke apa? Jangan kawan. Lu punya tu terbalik tu. Ya ke? Ya patutlah aku rasa macam sengit je. Betul. Mana? Tak enak pula. Mana? Okey. Minta maaf lah ya kawan dia. Betul. Bagi cerita pasal sihir sekali. Tak apalah. Awak lain bidang. Ni bukan bidang awak. Ini pasti makhluk lah yang Ini makhluk yang menyihir lu tadi. Okey, sambung. balik. Okey, di asap yang sepoi-sepoi ni. Maksudnya selepas kita jirus tadi kiri dan kanan, dia akan keluar asap tersebut sama ada di kiri dan kanan selepas jirus. Okey, kita akan nampak kepulauan asap itu hanya yang si penjirus ni saja yang akan nampak nanti. Okey, itu peringatan sajalah. Okey, andai kata tiada nampak, maknanya tak adalah kesan sihir yang dihantar tu. Maknanya sihir itu tidak ada wujud di situ. Okey, contohlah kalau kita nampakkan sama ada di kiri atau kanan yang dah jirus tadi, kan asap tu keluar. So kita pergi kat sana, gunakan tapak kaki kanan tadi, kita kena lepaskan garis yang kita jirus tadi. Mana start dekat kanan, jalan je ke depan. Langkah je selangkah. Okey, bila dah selangkah tu pejam mata. Selawat lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dan buka mata perlahan-lahan, pasti akan nampak sesuatu benda yang akan muncul. Contohnya biasalah kalau sihir bertempat ni akan letaknya barang-barang kadang-kadang berbentuk bunjut. Tapi kan tadi lu kata tadi berdepan kan? Ya, berdepan. Tapi kalau kat dalam kedai pula macam mana? Okey, sihir biasanya bertempat ni dia tidak akan letak di dalam ataupun di belakang, dia tak akan letak. Confirm kat depan lah. Dia memang akan letak di depan. Sebab contohlah kita paling senang nak buang macam mana? Buang je kan contoh kan, ataupun pandang kiri, pandang kanan, depan. Itu sihir bertempat ni memang macam itu. Tapi kalau sihir yang dituju ataupun sihir memang khas untuk orang itu lain. Maknanya kan pernah saya ceritakan yang lepas, iaitu sihir yang dituju yang mana kata ni kursi nombor berapa kan, ingat tak? Lepas tu sekat berapa hari bulan, alamatnya macam mana kan. Yang itu yang dituju tu lain. Kalau macam tu dia orang boleh kena tengok balik lah video yang itu. Dia memang tuju yang macam itu, dia memang kena kira tu. Kalau kata hari itu kursi yang dia nak dituju tu bertukar, tak jadi. Dia kena betul-betul confirm. Kursi yang sama, tempat yang sama tak berubah, memang boleh jadi. Itu sihir yang dituju. Yang tadi yang katakan tadi itu yang bertempat itu yang letak barang lah. Biasa barang dia akan letak di depan. Pada pengalaman saya macam itulah. Tak tahulah pada yang kepada perawat lain ataupun jadi pendektor apa? Detektor. Tak pastilah. Tapi pengalaman saya memang dia biasanya akan letak di depan, bahagian depan saja. Bahagian depan. Sebab itu antara syarat-syarat formula. Saya suka cakap formula sihir yang bertempat. Okey. Itu salah satu bedanya. Okey, antaranya macam koin. Sekarang letak siling. Siling ni kadang-kadang kita pun tak sok punya juga, kadang boleh siling bukan. Dia kadang-kadang tak semestinya sihir, kadang dia orang tercicir kan. Cumanya mengherankan bila kita ambil, besok ada lagi. Ambil lagi, bersih ada lagi. Itu baru dikatakan sihir. Okey, sihir yang berbentuk duit siling ni biasanya dia akan baca pada sebelah saja. Nak contoh tak? Ada contoh tak siling kan? Ada contoh. Ambil siling. Bagi faham pada pendengar kita. Penengok kita. Pendengar dan penengok. Aduh. Ya kita ambil. Kita ambil. Duit siling tu RM2. Berapa sen? Tak kisah berapa sen pun. 20 sen lah. Okey, 20 sen. 20 sen kuah. Contohlah. Tunjuk kat kamera dulu senang nanti. Mana satu kamera yang tengok. Ni. Okey, tengok Ini bahagian depan. Di belakang lah deh. Deh. Okey, ini bahagian depan. Tunjuk betul. Ya, betul. Betul. Lepas sikit. Ini bahagian depan. Okey, dan ini bahagian belakang. Okey. Jelas ya? Okey, baik. Kebiasaannya si penyihir ini akan membaca sama ada di bahagian depan ataupun belakang. Dia takkan baca dua-dua. Dia sekali saja. Okey, nak tahu sihir siling ni biasanya kalau kita terjumpa,
kebiasaannya siling akan berubah warna ataupun bentuk. Bukan bentuk lah, biasa warna lah. Sihir yang dibacakan pada sebelah-sebelah ni akan yang satu karat, satu kerum macam ni. Mana satu berkarat ataupun buruk sangat lah, macam bertanah lah apalah. Yang satu lagi cantik, cun je. Tu sihir bentuk siling. Kalau dua-dua pun cun, itu bukan. Mungkin tercicil lah tu. Itu tapi macam mana kita nak mengetahuinya yang dibacainya tu? Dibacai. Okey. Kalau nak tahu macam mana antara dibacai ke tidak, pertamanya cara kita nak uji kita panggil apa, test lah. Cuba lah, mesti lah kena test. Test kan. Okey, katalah ini benda ni di atas tanah lah katakan. Okey, mesti pun bukan macam ni kan. Tak kira depan ke belakang. Cara yang pertama adalah ambil air segelas. Okey. Bacakan salawat saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ni akan berhati, ya Allah, betulkah ini tanda-tanda sihir yang dihantar oleh seseorang? Maka kau tunjukkanlah aku, ya Allah. Bila kita jerus, dia antara kesannya dia akan berasap. Berasap juga. Itu memang akan jadi. Sebab benda yang sihir ni dia dibacakan oleh jin-jin yang dihantar. Dia dilekat situ. Asap sepoi-sepoi ke? Itu lebih kurang. Dia terbakar lah. Jadi bila kita jerus tu perlahan, lepas salawat tadi, dia akan, lama pasal apa aku tiba-tiba dulu macam-macam ni. Kecoh ni. Kan? Tak apa, biarkan dia. Bila kita jerus tu nanti, asap tu keluar, itulah antara tanda sihir yang diletakkan pada siling. Dan bila dah kita jerus tadi, jangan pegang dengan tangan. Berlapik ataupun ambilkan kayu kuis. Pasti yang belakang ni akan berkarat ke. Siling kalau logik akalnya, contoh kalau dia nak karat, dia dua akan karat. Kan? Contoh, tak kira lah dia atas tanah satu sebelah sini ke ataupun atas ni, kalau dia akan karat. Dia kalau berkarat tu tandanya duit tu dah lama kan? Lama. Tu memang dah lama. Dah dia akan berkurun kat bawah, dia berkarat. Betul. Kalau yang sihir ni pasti sebelah okey, satu lagi akan berkarat. Ataupun lusuh lah, kita bagi lusuh. Itu duit sihir. Kalau suruh lari lah. Ya, kalau lari. Tapi yang dengan cara tadi yang saya ajar tadi, jangan pegang dengan tangan. Baca selawat dulu pada air, jerus. Dia akan berasap. Apabila kita dah baca, adakah sihir itu dah terbatal ke? Dia terbatal sendiri. Batal dengan sendiri. Faham. Sebab dengan selawat tu saja sudah menetralkan sihir tadi. Dia dah batal. Okay, itu kalau berkenaan dengan sihir. Ada juga sihir yang letakkan macam kita tengok, pasal apa bertanah kedai aku ni kan. Tanah merah kan. Biasanya orang akan kata itu tanah kubur kan. Tapi yang soal siling kan. Yang jenis tanah kubur ni tak pastilah cara apa dia orang buat. Kebiasaan dengan tanah-tanah ni biasanya pun kita akan hapuskan dengan air juga. Mudah je. Mudah tu maksudnya sesuatu benda yang kita dapat tu macam aku tak ada pun rasanya menyembah tanah di sini. Ataupun hari pertama ada tanah kita sapu, besok ada lagi. Dia biasanya berturut-turut. Sihir dia hantar ni mesti kesan dia berturut-turut. Maksud dia letak tu memang berturut-turut. Kita bersihkan dia, ada lagi besok. Bersih lagi, lebih 3 hari lah. Tanah beli kadang sikit je tanah merah tu. Okey, jadi cara sama juga macam tadi. Ambilkan air segelas dia, bacakan selawat juga dan jerus saja. Cara dia sama juga, dia akan berasap juga. Dan sisi lain pula, kalau dia ada campur dengan barang-barang yang tak apa elok tu, dia macam berdarah ke kadang-kadang. Tiba-tiba pasal darah pula tanah ni. Kadang macam tu. Kadang macam tu. Okey, itu antaranya sihir pada siling, sihir pada tanah lah. Okey. Yang itu yang biasanya sihir yang bertempat. Ada tu lagi sihir yang kita buat, sihir macam pukau. Kan? Sihir dan pukau ni lebih kurang sama, tapi pukau ni lebih kepada kita, seseorang itu nak mengenakan orang itu. Okey, antara pukau yang biasa orang buat, pukau duit lah kan. Kadang-kadang kita tengah berniaga, biasa yang kena chief cashier. Kedai makan ke tak kisahlah, kedai buncit ke apa ke. Dek, abang nak tukar duit ni dek. Ambil contoh duit kertas. Kertas pula. Kau ni macam-macam lah. Tua umur ni kan, kita nak bagi penerangan, bagi orang faham kan. Bet duit saya lah. Dah namanya kali ni kisah penerangan sihir, jadi kita terangkan lah kan. Tua umur ni. Boleh RM1 boleh, RM1 boleh. RM1. Okey, baik. Okey. Jelas duit ni adalah RM1. Macam biasa dia akan depan, ada belakang, okey. Biasanya si penyihir atau tukang pukau ni, dia akan cakap, "Dik, abang bawa duit 100 ni dik, boleh tukar tak?" Kan? Kadang-kadang dia cakap macam tu. Tapi sebenarnya dia bawa tu sebenarnya duit nilai paling kecil. Dia memang akan gunakan yang paling kecil. Contoh kalau RM5 lah. Kalau RM1 atau RM10. Sebab dia nakkan nanti duit kepada kita yang ditukar tu duit besar. Dia maksudnya dia nak kita nampak duit tu besar. Padahal dia buat RM1 dekat dia psycho otak kita katanya 100. Macam tu. Dia akan cakap macam ni. Dek, abang nak tukar duit 100 ni. Ini RM1 ni betul. RM1. Dek, abang nak tukar duit 100 ni lah.
Padahal duit RM1 ni. Ayat pertama duit 100. Sebenarnya duit 100 yang kita pandang, dia kata tadi duit 100 abang nak tukar, jadi kita tak pandang duit 100 lah. Serius lah? Ya. Memang nampak not 100? Ya. Oh, yo. Bacaan dia tu lah, dia akan nampak duit 100. Okey, cara yang nak hapuskan ataupun nak batalkan sihir tadi, caranya ambil dan terbalikkan siap-siap. Jangan ambil, contoh abang nak tukar duit 100 dik, ambil gini dan pulang pun macam ni, jangan. Okey, ambil. Contohnya, okey, dik, abang nak tukar duit 100 ni dik. Aku nampak 100 ni. 100, okey. Ui, besarnya. Okey, kalau nak untuk tu ambil, terbalikkan. Ya. Confirm dapat RM1. Batal dia punya pukau dia. Batal pukau dia. Guys, nampak ni. Ini tips ni, trik-trik. Sekali lagi. Okey. Contohnya, kan ni pemukau. Okey. Cashier. Abang nak tukar duit 100 ni dik. Boleh? Nak tukar berapa banyak bang? Pecah-pecah lah, 50, 20 macam tu lah. Okey. Cara dia kawan, katanya Mirawo ni, ambil dan terbalikkan terus macam ni. Ya, betul. Ini RM1. Kau macam-macam kau ni bantai orang. Gitulah kan. Betul. Kita akan sedar masa tu. Betul. Kita akan sedar masa tu. Oh ya. Ini sihir ataupun pukau. Oh. Nak guna lagi? Tak payahlah. Okey, jelas. Pasal sihir dan pukau. Tadi pukau lah, duit ni tadi. Ni pukau lah. Ya, baik. Dan satu lagi yang pukau yang macam mana tahu? Jangan bila kita tepuk, terus dibawa kita ke mana kan? Ataupun barang-barang kemas ditepuk sekali, meh kau punya duit, meh kau punya rantai, meh kau punya jam kan, contohnya kan. Okey, ni juga satu tip dan juga pengalaman saya lah. Okey, caranya adalah bila orang tegur kau, dah lama lah tak jumpa kan, balas balik. Iyalah, lama jumpa kau, gila kau ni. Siapa kau tak kenal kau? Balas balik. Oh ya. Ya. Sebab sihir dia pada yang pertama dia kena balas. Bila balas dia tak jadi. Kalau kita biarkan dia letakkan tangan kita, dia baca tu. Dia baca, pop letak. Kita pun abang ya bang. Kalau dia akan tanya, dia akan cakap, okey dek, kau keluarkan duit. Kau keluarkan. Itu dah macam kira hipnosis. Hipnosis betul. Hipnosis dan juga pukau lebih kurang sama. Sama-sama. Cumanya dia baca pada tapak tangan. Dia bila tepuk tu kita tak balas balik, memang kita akan jadi. Tapi gua selalu tepuk lu buat bodoh. Woi. Ada woi. Mengapa kau? Sebab kita dah kenal. Takkan dia. Okey. Tu antara tip yang bila kalau kita mengelakkan daripada terpukau lah. Terpukau ni mana orang nak kenakan kita tu macam tu. Dia akan baca pada tapak tangan dia, tepuk dan kita balas je. Dia akan cuba tepuk lagi, balas lagi, tak masalah. Okey, jap. Tepuk tu tak kisah di mana-mana. Kalau dia tepuk bahu, kita akan tepuk bahu juga. Ke macam mana? Tak kisah di mana. Jadi kita balas. Kalau dia tepuk bahu, kita tepuk belakang dia kan. Kebiasaan yang macam gini, yang apa yang saya nak cakap pada anda semua ni adalah orang yang kita tak kenal lah. Yang kenal tak masalah lah kan. Gua dengan lu kan, tepuk tanpa kan. Okey, faham. Okey, yang tak kenal, yang memang kita pertama kali jumpa, dik abang dia kata kan, apa tu? Haming. Okey, balas balik. Tepukan ataupun pegangan tu, balas balik. Okey, apa hal tu? Okey, baik. Alright. Itu berkenaan dengan pukau tadi. Okey, kita sambung lagi sikit. Duit siling sudah. Duit kertas sudah. Duit kertas pun sudah. Hipnosis, pukau hipnosis, yang tepuk-tepuk pun sudah. Okey, yang seterusnya yang selalu terjadi zaman-zaman sekarang ni kan, kita pun tak pastilah kenapa jadi macam itu. Antaranya sihir pemisah. Itu yang banyak berlaku tu. Banyak berlaku. Jadi sihir pemisah ni apa sihir pemisah tu? Kadang-kadang orang sebut sihir pemisah, sikit sihir pemisah. Kan kata bergaduh sikit kan sihir pemisah dia tu kan. Sebenarnya tidak macam itu. Okey, sebenarnya kadang-kadang kita mungkin terdengar ataupun terpengaruh dengan apa yang orang cerita kan. Ataupun tengok-tengok dalam medsos berkenaan sihir pemisah ni begini ataupun begitu. Tapi sebenarnya apa yang saya nak ceritakan pada malam ini kepada anda semua ni, sihir pemisah ni akan jadi begini. Apabila seseorang itu terlalu memujilah pasangan kita ke, contohlah, sebenarnya kita okey je lagi bini kan, mesti okey je. Tapi sesekali pergi function mana, mohon kahwin ke mana, bawa bini, bawa suami, kawan-kawan ni memuji tu melampau sangat, memuji dia tu. Memuji rumah kita contohnya. Lawa rumah kamu kan. Macam tak tahulah dia tengok gelang besar mana ke, tak tahu lah. Contohlah kan. Habis kalau dah muka macam aku ni lawa. Kalau dah muka minta penampai lawa apa. Kadang-kadang puji itu jadi maksud sebalik.
Oh ya. Itu kita panggil sihir ain, kita panggil. Penyakit ain. Penyakit ain ni antaranya. Jadi penyakit ain ni dia akan biasanya puji menjadi benci. Orang tu memang dia puji, tapi dalam hati dia tak ada mana kau ni sebenarnya kan. Aku macam tu. Dia puji tapi dia ada niat tersendiri, mana dia dibalik pujinya itu dia sebenarnya tidak memuji sebenarnya. Dia lebih kepada dengki, hasad dengki atas seorang itu. Jadi inilah yang datangnya sihir ain tadi ni. Jadi ini antara salah satu sebab sihir pemisah juga. Antara punca-puncanya. Okey. Antara paling ketara sihir pemisah terjadi begini. Bila kita pandang muka pasangan kita, kita punya benci tu meluap-luap. Ni bila dekat ni balik rumah menyampah je. Lah aku tengok kau ni, kau kenapa kau ni kan. Kenapa kau kan contohnya. Dia maksudnya dia jadi secara tiba-tiba. Ya. Tiba-tiba jadi menyampah je. Kalau kat office tu contoh, ya ni kat office ni tak nampak muka ni. Okay. Yang nak makan cantik je. Bola tu bagus je. Yang dah makan dah kan. Apa banyak kerja ke, kita pun macam biasa, okey je. Tapi bila balik rumah je dia jadi macam automatik bertukar. Yang dah jadi bayang-bayang kan. Nak dicarut-carutkannya lah. Betul. Itu antara ciri-ciri sihir pemisah. Kita berdekat makin menyampah, bila jauh makin sayang. Itu buat tajuk lagu tu. Dekat makin menyampah, jauh makin bersayang. Betul lah. Kan. Okey, itu. Kemudian antara sihir pemisah ni juga ada juga berkenaan dengan mungkin hantaran seseorang. Okey, hantaran seseorang ni bermaksud memang dia dah dengki pada pasangan tu oleh sebab mungkin dia punya apa nak cakap contohnya dia ni dulu bekas makwa ke kan, bekas tunang ke kan, tapi dia ni dapat kan. Tapi dia punya asat dengki dan dendam tu sampai tak kesudah. Allahuakbar. Kan? Jumpalah bomoh-bomoh yang pandai bab sihir-sihir ni, dia letakkanlah sihir pemisah ni. Okey, antara barang-barang sihir pemisah ni biasanya menggunakan minyak, tak kira minyak senyonyong ke minyak apa benda lah, tapi biasa dia akan pakai minyak. Minyak ni akan sapu kepada pasangan kita, macam mana tak kira apa cara sekalipun, tapi pasti kena sapu. Contohnya kalau payah nak sapu kat body ataupun kat badan, dia akan letakkan, dia akan tengok dulu. Mungkin orang rumah kita bawa kereta, sapu kat kereta. Dekat megang dulu. Buka tu kan. Buka kereta tu. Kalau bawa motor dekat throttle tu, sapunya. Dia mesti kena pakai minyak. Saya pemisah ni. Antara barang-barang lah pakai minyak. Kedua, pada gambar. Tu kadang-kadang berhati-hati lah di luar sana, sahabat-sahabat saya kan, kawan-kawan semua. Kadang-kadang kita ni selfie sana, selfie sini kan. Jangan terlalu kerap sangat lah menunjukkan kebahagiaan kita gitu. Itu betul. Kan? Yang ini yang jadi penyakit ain tadi. Penyakit ain dia bertukar menjadi sihir pemisah. Takut. Itu kena berhati-hati di situ. Kedua, yang ini agak susah kalau orang hantar sihir kalau dia pakai ini. Pakai apa? Pakai apa agak? Ya, okey, macam makcik gua cakap kalau kita banyak pakai silver, perak. Okey, betul. Pakai perak. Itu je lah yang aku tahu, makcik aku banyak pesan macam tu. Betul. Maksudnya kita kena ada barang perak kat badan kita. Unsur besi. Unsur besi dalam badan di pemakaian kita lah. Okey, itu antara yang salah satu ya. Yang paling susah sihir nak tembus adalah seorang itu pakai cermin mata. Kalau macam tu kita kena pakai cermin mata selalu. Serius ah? Serius. Maksud tidaklah cakap ni maksud kena pakai cermin mata, tidak. Tapi salah satu yang pembatalan sihir orang pakai cermin mata, tak boleh. Cermin mata rabun tu lah. Tak kira cermin mata rabun ke, pakai ribbon. Asalkan cermin mata je. Ya, mata gelap nak kita dalam sinar matahari tu ke kan. Polaroid ke tak polaroid ke tak kisah, asal kita pakai cermin mata. Gua punya cermin mata bukan polaroid, pelotak gua punya. Contoh dalam satu hari kita pakai lah, maksudnya bukanlah pakai sentiasa. Itu dah memang rabun. Itu memang susah lah sangat lah orang nak hantar sihir. Macam Ba'a tu lah. Ba'a pakai cermin mata. Okey, agak-agak kenapa cermin mata ni? Okey, gua mewakili mereka. Okay, gua mewakili subscriber. Adakah disebabkan cermin tu ibarat macam sifat cermin dia menterbalikkan ilmu tersebut? Betul. Betul. Sebab sifat cermin tu dia sebenarnya image yang kita pakai tu terbalik. Okey, kalau kita kaji dalam kanta tersebut, pandangan kita sebenarnya memang terbalik. Ya. Jadi image tu terbalik. Jadi bila dia dihantarkan terbalik, memang tak edit lah. Betul. Macam tu. Betul. Perfect. Perfect. Alhamdulillah. Okey, itu antaranya penghalang-palang sihir lah. Cermin mata, tadi unsur besi tadi betul. Dan juga ni paling mudah adalah paling mudah
bacaan ni saya ijazahkan kepada anda di luar sana, kalau rasa sebagai amalan. Okey, baik, sebagai amalan saya ijazahkan pada malam ini untuk anda semua. Hanya kita amalkan saja ayat yang gini, paling mudah sekali, iaitu Bismillah. Bismillah. Dengan nama Allah. Itu saja, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ya? Hanya baca Bismillah saja, iaitu basimim Allah. Tu Bismillah saja. Sebabnya kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim yang penuh itu, di hujung tu kan ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau diterangkan ataupun maksudkannya itu yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi bila kita teruskan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, maksudnya bila sihir dia hantar ataupun penyakit ain ni dia hantar, dia akan jadi Maha Pemurah Maha Penyayang. Allah tu mengizinkan. Kan Allah tu Maha mengizinkan. Okey, faham. Kan? So okey. Allah tu memang Maha mengizinkan. Dia memang sentiasa mengizinkan walaupun benda yang tak baik pun diizinkan juga kan. Betul. Okey. Jadi untuk mengelakkan perkara tersebut dengan izin Allah juga, kita hanya menyebut Bismillah, iaitu dengan nama Allah. Sebabnya bila kita sebut Bismillah tadi, sihir yang nak dihantar tu patah balik. Pergi ke tuan yang dihantar Maha tu. besar. Ya. Jadi nak tanya, nak baca Bismillah tu masa bila? Kita kena bagi tahu juga, kena buat penjelasan dekat orang. Betul, okey, baik. Kebiasaan yang ini yang saya amalkan selalu, biasanya nak keluar rumah Bismillah sekali. Dan diteruti dengan zikir dalam hati, Bismillah, 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 macam gitu je. Teringat je baca. Sebenarnya kalau cantiknya nak buka pintu baca Bismillah, nak makan dah tentulah baca Bismillah. Tapi biasa kita kan diamalkan orang dulu kata baca Bismillahirrahmanirrahim, betul juga. Cumanya ini yang apa yang saya nak bagi pendedahan yang sebenarnya, bukanlah kita menolakkan apa yang orang tu dulu ajar. Ustaz ajar Bismillah, betul. Cuma kita nak yang lagi betul. So maksudnya kat sini kan kawan, sebenarnya kaedah tu lah, kaedah. Ada yang berpendapatan macam gini. Berpendapatan ada punya pendapat macam gini, macam gini. Jadi Mirawan ni macam gini. Macam tu. Terpulang bagi anda sama ada nak ikut apa yang saya ajar ini ataupun tidak. Tapi sebenarnya ialah benda mudah kan. Kita baca Bismillah je, tak ada masalah pun. Faham. Sebabnya apa? Itu best. Dia mesti kena ada dengan sebab dia kan. Sebabnya tuan-tuan dan sahabat-sahabat saya, follower apa ni, follower awak juga lah. Ya, baik. Sebabnya adalah sebab apa saya ajarkan tadi, kenapa sebut Bismillah. Sebabnya kalau kita baca macam-macam sekalipun doa, contohnya apa doa sekalipun lah, ke 3 kul, kadang kan biasa 3 kul lah, ayat kursi kan. Sebab apa saya ajarkan tadi Bismillah? Sebabnya di akhir kita nanti, di akhir kita masuk apa dia? Di masa sakaratul maut. Alamak. Baik. Sempat ke kau agak-agaknya baca Al-Fatihah habis? Bismillahirrahmanirrahim. Ini tengah dah sampai sini dah nyawa ni. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Mana sempat tak sempat. Apa yang kita hanya sebut Allah dan lah saja sampai habis nafas. Jadi bila amalan kita di Bismillah tadi, hanya 2 patah perkataan Bismillah tadi, mudah-mudahan Allah izinkan kita sebut penuh. Iaitu Bismillah ataupun Allah sepenuhnya. Nampak tak? Itu tips lah. Sebenarnya memang nampak macam ringkas Bismillah lah. Ringkasnya Mirawo ni aja, tapi dia punya hikmah dia. Dia kadang-kadang orang macam ni, bila dah ringkas sangat. Dah panjang lah. Panjang sangat dia ni bagi. Ini dah ringkas kan. Sebab kadang-kadang ialah macam kita, gua pun manusia biasa kan. Dia dah ringkas. Dia memang orang akan cakap ya betul kan. Ini budak kecil boleh. Sebabnya kita dah diajar oleh, bukan nak mengatakan benda tak betul. Benda betul-betul je. Memang okey saja. Diajarkan kita sebelum tidur baca 3 kul, baca Fatihah lah, baca ayat kursi, surah Al-Mulk kan sebelum tidur. Nak tanya, adakah benda itu konsisten, berterusan? Ada yang tak berterusan juga. Kena letih, tak sempat apa pun berbah. Kena mata dah borek kok. Kan? Mana sempat baca Fatihah hanya satu habis, ayat kursi lagi, semuk lagi. Mana sempat? Tak sempat. Jadi Bismillah takkan tak sempat kot. Jadi maksudnya kat sini Bismillah ni dia akan merangkumi pada semua. Ya, dengan nama Allah tadi. Bismillah paling InsyaAllah. Takkan susah rasanya nak ngantuk sangat ni. Bismillah, tidurlah. Kan? Takkan terlupa dan takkan terlepas. Faham. Tu Bismillah tadi. Betapa besarnya Bismillah tadi. Okey. Dia punya manfaat tu kan. Manfaatnya dengan Bismillah ni juga adalah pemutus sihir sebenarnya. Bismillah ni saja pemutus sihir. Kalau mana yang tahulah. Ni sekarang ni kita beritahu pasal kami. Okay. Ramai tak tahu.
Maknanya penggunaan perkataan bismillah tadi sebenarnya itulah satu kata kunci ataupun pemutus sihir paling power, Ya. paling padu, Ya, betul. paling kuat. Ya. Hanya dengan bismillah saja. Bismillah saja dengan nama Allah. Macam tadilah keluar bismillah, Ya. dalam hati pun berzikir Zikir bismillah. Oh gitu. macam tu. Teringat je baca, teringat Ya, baca. tengok je. Kita sebenarnya jangan kira. Kita nak kira kadang setengah tu kena baca 1000 kali. Bukan Kali ada yang lah. tap. Tengah tap bawa motor tak berbam kan, satu hal pula kan. Pisang. Itu pisang mak dia panggil Kan? pisang. Kita nak cari pahala betul dah, tapi di masa yang sama dah lupa pula kita tengah bawa motor kan. Pisang. Jadi itu kan agak menyusahkan kan. Okey. Jadi yang mudah je, tengah naik motor relax je, baca hati bismillah. Terus relax pandang kiri kanan terus. Zikir macam gitu. Mana kita konsentrate kita tak lagi. Jadi katakanlah macam seorang si Polan ni dah memang terkena sihir lah. Kita ambil si Polan ni lah. Kan. Macam ni dah terkena, dia pun boleh ke untuk nak memutus sihir yang dia dah kena ni hanya dengan bismillah. Boleh. Dia amalkan bismillah, tapi dia tambahan lagi sikit. Baca bismillah tu dihembuskan pada air. Buat amalan. Maknanya tak perlu perawat pun. Dia sendiri boleh rawat sendiri sebenarnya. Baca bismillah je, ambil air, baca bismillah kan. Bismillah kita sekali pun sudah okey je. Baca bismillah sekali, hembus, minum. Gitu je. Nampak tu kawan. Mudah, Ini tips mudah je. tips yang berguna. Jadi kepada siapa nak cuba boleh cuba. Tapi kalau boleh janganlah kita macam ada jagi sikit lah, pendek lah kan. Ini kita kena benda Allah punya. Betul tak? Betul. Sebab Tuhan bagi pun dia bukan minta kita bayar. Dia suruh kita guna je, betul Betul. Kalau kau salah jangan marah. Ya betul. Bendanya yang ialah Allah bagi itu kan percuma kan. Jadi kita gunakanlah yang tidak menyusahkan. Dan sebaliknya manfaat dia sangat besar kan. Okey, yang seterusnya apa yang kita ada note ada note lah. Takut terlupa sebab benda ni kita berkongsi kan. Betul. Okey, antara yang saya nak cerita malam ni juga adalah kisah keistimewaan manusia ni antara manusia dan jin. Baik. Okay. Ini best ni. Macam best kan sebabnya bila kita sebutkan sihir, memang jin akan masuk ni, jin akan masuk. Yes, kawan-kawan. Jadi kita tunggu di episod seterusnya. Okey kawan-kawan, jadi sampai sini je kita punya konten malam ni. Jadi terima kasih kepada korang yang dah support apa dengan Mirawo pada malam ini. Terima kasih sangat-sangat apa ucapkan. Apa pun Mirawo ada nak beritahu dia orang? Okey, apa pun ialah terima kasih juga kepada sekali lagi kepada apa channel kerana menjemput saya pada malam ini kan, baku ni kan. Okey. Bukan malam ni, akan ada lagi, akan ada lagi. Okey, baik. Kita kisah apa tadi tu? Antara bezanya jin dan manusia. Yes, best. Okey. InsyaAllah akan diceritakan nanti di episod yang akan datang. Akan datang. Dia mesti marah. Dia mesti marah. Jangan marah aku. Kau marah tu Director Ahmad Nispu. Dia yang kata aku okey je. Okey kawan-kawan. Jadi sampai sini je konten kita malam ni. Assalamualaikum. Salam ayah haji tu tahun ni. Mantap. Baik. Dia mesti marah ni kan. Mesti marah kau.